Tips simpan RM50,000 dalam masa 3 tahun. Hai tuan-puan, video ini khas untuk tuan-puan yang sedang berusaha nak kumpul RM50,000 sama ada untuk duit kahwin, deposit rumah atau apa sahaja kegunaan penting pada tahun 2028 nanti. Kalau sebelum ini, tuan-puan dah cuba simpan duit berkali-kali tetapi asyik tak jadi. Duit asyik bocor je. Mungkin ini masanya untuk kaedah simpanan dalam bentuk emas. Tuan-puan, caranya mudah sangat. Pertama, buka akaun emas Public Gold. Ia percuma sahaja dan boleh daftar online. Yang kedua tuan-puan, lepas buka akaun, tuan-puan hanya perlu konsisten simpan emas sekitar 2.2 gram emas setiap bulan. Kenapa 2.2 gram? Sebab kalau tuan-puan konsisten simpan 2.2 gram darab dengan 36 bulan bersamaan 3 tahun, tuan-puan akan ada lebih kurang 80 gram emas akaun gap. Hari ini, 80 gram emas bernilai sekitar RM40,000. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% setiap tahun, jumlah itu berpotensi naik sekitar RM50,000 menjelang tahun 2028. Kenapa simpan emas lebih baik daripada simpan duit biasa? Tuan-puan, emas sifatnya lebih kekal, susah nak cairkan dan belanjakan sesuka hati. Jadi, simpanan lebih selamat. Yang kedua, duit sedang bocor, mudah tergoda nak dikeluarkan. Seterusnya, emas aset yang mudah dicarikan tapi tidak semudah duit. Jadi, kita lebih disiplin menyimpan. Bila dah capai matlamat simpanan, barulah emas itu dijual dan tukar semula kepada duit. Tuan-puan, kalau serius nak simpan dan berdisiplin capai target RM50,000, mari mulakan langkah hari ini untuk menabur emas.